Guys, ini first time aku tengok corak seat macam ni. Korang rasa apa sebab jadi sampai macam ni? Kalau korang tahu, cuba komen dekat bawah. So, cerita dia owner kerja dekat overseas berbulan-bulan, balik je KL, buka-buka pintu, terus jadi macam ni. So, customer ada nampak video kita orang, dia tak fikir banyak, terus WhatsApp booking slot seminggu awal untuk buat package interior detailing. Dia cakap dia takut sangat nak masuk kereta sebab corak seat dia lain macam. Dalam package ni, kita akan buat sekali dengan cucian keseluruhan bahagian dalam, termasuk cuci seat, cuci kapet, cuci dashboard, boot belakang, headliner bumbung. Dan kalau kereta korang ada masalah lipas, kita akan letak sekali dengan ubat peracun lipas. So kalau korang ada masalah kereta kotor, nak dapatkan servis cucian macam dalam video ni, klik link dekat bio profile kita orang. Situ korang WhatsApp, isi details. Nanti aku akan bantu untuk booking slot dan share kalender. Korang boleh tengok tarikh yang available. Untuk buat masa sekarang, tim kita orang hanya cover sekitar kawasan Kuala Lumpur dan Selangor sahaja. Negeri lain kita tak cover lagi. Dan inilah hasil cucian lepas kita buat deep cleaning. So aku nak minta tolong korang untuk nilai sendiri hasil cucian macam dalam video ni. Korang rasa nak bagi berapa bintang? Cuba komen sekali dengan emoji bintang dekat bawah. Jangan lupa untuk like, komen dan share video ni dengan kawan-kawan korang. Terima kasih.